Saya ada di sini di Galeri Aura Islam Iskandar Puteri, Johor. Ni salah sila keturunan Rasulullah SAW. Ni peta ekspedisi yang diketuai oleh Rasulullah SAW. Ekspedisi Al-Waba Wadan Buta'ab, ekspedisi Usyairah, ekspedisi Safwan, ekspedisi Menarik Badar, ekspedisi Bani Sulaim, ekspedisi Bani Kunuqa, ekspedisi Suwaik, ekspedisi Ghafan, ekspedisi Bahran, ekspedisi Uhud, ekspedisi Hamra. So kurang-kurangnya 27 ekspedisi Rasulullah telah jalankan. Si Bani Nadir, si Bani Najjar, si Badar, si Lumat Al-Jandal, si Kalian Parit, si Bani Quraizah, si Bani Layan, si Bani Kharat, si Bani Mustalik, si Hudaibiyah, si Khaybar, si dekat kota Mekah, si Hunain, si Taif, si Tabuk. Alhamdulillah, di Galeri Aura Islam juga terdapat sekurang-kurangnya 300 artifak sejarah Islam, dan 40 daripada ini adalah barangan artifak peninggalan Rasulullah SAW. Kita boleh tengok kat sini. Ini adalah Tandu Uthmaniyah. Tandu ni maksudnya masa zaman dulu kan tak ada kereta. Jadi orang angkat untuk bawa pembesar ke sultan ni, jadi orang angkat dengan tandu lah. Kalau macam cerita Nabi tu, kita boleh tengok orang angkat dalam cerita Musa berjanggut tu kan. Inilah tandunya. Dan ni adalah kain penutup makam Ibrahim. Kalau zaman dulu, makam Ibrahim ni macam ni lah bentuknya. Dia dibuat daripada kain. Jadi kain ni pernah digunakan untuk menutup makam Ibrahim pada zaman Uthmaniyah, iaitu pada zaman 1977. Dan bukan kuburan Nabi Ibrahim, seperti terdapat batu bekas kaki. Dia bukan kubur kalau zaman sekarang yang ni lah. Inilah makam ni zaman sekarang. Dan kita ada di sini replika Kaabah. Yang ni kain asli tuan-puan. Tuan-puan sekalian, ni kain asli penutup makam Nabi SAW. Potongan makam dan juga makam potongan kain kiswah Kaabah. Kiswah Kaabah pada tahun 1430 Hijrah. 1430 Hijrah. Dan di sini kita ada Al-Quran yang berusia 100 tahun, iaitu Al-Quran Aceh. Dan kita juga ada Al-Quran zaman Turki Uthmaniyah dan Kitab Agama Islam Tanah Melayu. Dan kita juga ada Al-Quran yang dibuat daripada emas zaman Uthmaniyah. Al-Quran dibuat daripada emas. Ni emas asli tuan-puan Emas asli Kalau tuan-tuan boleh lihat sini, emas asli pada zaman Turki Uthmaniyah. Ni dinding batu, dinding Kaabah. Kunci Kaabah.
anak kunci Kaabah. Dan ni ni replika pintu Kaabah. Replika pintu Kaabah. Dan ni adalah bekas sarung kunci Kaabah Uthmaniyah. Bekas sarung kunci Kaabah ni lah rupanya. Nanti kunci Kaabah saya akan tunjuk nanti. Kunci Kaabah kan, ni dia punya bekas sarung. Kan dia gunakan sebagai sarung sebenar kunci Kaabah pada zaman Uthmaniyah 1920. Ini bekas sarung kunci Kaabah 1400. Ini kain kiswah dalam Kaabah. Ini replika Hajaratul Aswad. Dan ni kalau tuan-tuan boleh lihat sekarang adalah baju perang tentera Uthmaniyah. Baju perang tentera Uthmaniyah. Beratnya adalah 27.5 kilo. Bayangkan tuan-tuan sekalian, zaman dulu punya wira, pahlawan zaman dulu, pakai baju ni adalah seberat 27.5 kilo. Baju perang tuan-tuan sekalian. Tu ada kipas istiadat diraja Turki Uthmaniyah. Kipas istiadat diraja Turki Uthmaniyah. Tu kita ada juga ada pisau istiadat kerajaan Turki Uthmaniyah. Kita juga ada pedang Sultan Muhammad Al-Fatih. Pedang Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini pedang Sultan Muhammad Al-Fatih guna tuan-tuan sekalian pada waktu dia pada waktu baginda kecil dan juga besar. Ini pedangnya. Dan ini milik Sultan Muhammad Al-Fatih II yang dikenali sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih yang digunakan sewaktu usia kanak-kanak. Lahirkan pada 27 Rejab 835 Hijrah. Berjaya menaklukki Konstantinopel pada usia 21 tahun. Sini kita ada bekas simpanan air Empayar Monggol. Ni tuan-tuan sekalian, bekas simpanan air Empayar Monggol. Empayar Monggol ni tuan-tuan sekalian, dia pernah mengalahkan China dulu pada waktu ketika, dan pernah mengalahkan kerajaan Islam Abbasiyah di Baghdad. Ni kerajaan Monggol. Lepas tu ada pedang sahabat tuan-tuan dan mulia sekalian. Pedang sahabat. Pedang Sayyidina Ammar bin As radhiyallahu anhu. Pedang ini milik Sayyidina Ammar bin As, seorang jeneral agung dalam sejarah kejenteraan Islam. Dan dengan kejayaan gemilang menaklukki Mesir. Beliau juga pernah dilantik sebanyak 12 kali dalam berbagai misi penting Rasulullah SAW serta para khalifah selepasnya. 12 kali tuan-tuan. Ni pedangnya. Sayyidina Ammar bin As radhiyallahu anhu. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ada di dinding tuan-tuan sekalian. Di dinding ni boleh tengok adalah kiswah Kaabah tahun 1272 Hijrah. Ini 1235 Hijrah. Tu kita ada alat memproses minyak wangi. Alat memproses minyak wangi di zaman Turki Uthmaniyah. Ini alatnya. Ni yang asli ya tuan-tuan ya. Asli punya barangan ni. Tepat membakar wangian 1201 Hijrah Turki Uthmaniyah. Barangannya. Dan di sini kita ada
pedang Sayyidina Khalid bin Walid. Pedang Sayyidina Khalid bin Walid dan pedang Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dihadiahkan. Ini merupakan pedang hasil rampasan perang tuan-tuan. Pedang ghanimah. Lepas dirampas pedang, kemudian ditulislah kalimah-kalimah suci Allah dan ayat-ayat Quran di atas pedang tersebut, diukirkan. Dan kita juga ada teleskop. Teleskop pada zaman, saya ingat ni teleskop pada zaman Abbasiyah lah ni. Nanti kita tengok. Ni pedang Sayyidina Husin. Pedang Sayyidina Husin radhiyallahu anhu. Kita ada juga pedang Sayyidina Husin daripada Khandak. Dia berasal dari Empire Mongol. Kenal dengan bilanya yang lurus dan kekuatan dalam tempuran jarak dekat. Dia melambangkan keberanian dan kekuasaan dalam tamadun Islam di benua India. Pedang Sayyidina Husin radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah SAW yang masyhur dengan keberanian dan keteguhan di medan perjuangan. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kalau datang ke muzium ni, galeri ni bukan muzium, galeri ni tuan-tuan dia tak akan menyesal kerana di sini merupakan taman-taman syurga. Taman-taman syurga Allah di muka bumi ni. Ada di sini terdapat disimpannya banyak peralatan artifak-artifak daripada zaman Rasulullah hingga ke zaman sahabat, hingga ke zaman pemerintahan Islam yang lain, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini adalah aksesori keluarga milik Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Masya Allah. Aksesori milik keluarga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Ini aksesorinya tuan-tuan sekalian. Ini kunci makam Sayyidina Fatimah. Kunci makam Sayyidina Fatimah. Kunci makam Sayyidina Fatimah. Ini kunci Ashabul Kahfi tuan-tuan puan-puan sekalian. Masya Allah. Dari zaman Ashabul Kahfi pun ada kunci Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi di dalam cerita kali pemuda zaman beriman pada Allah 309. Itu kuncinya. Masya Allah. Dan paku serta anak kunci dari masjid Alhambra Spanyol. Alhambra bermaksud Istana Merah adalah sebuah masjid, istana dan kompleks kota silang kerajaan Moor Granada di selatan Spanyol, dikenali sebagai Andalus. Bila kota ini dibina pada abad Alhambra menjadi sebuah muzium yang mempamerkan kecantikan gaya Islam. Tuan-tuan boleh lihat paku dan anak kunci dari masjid Alhambra Spanyol. Masya Allah. Paku dia Masya Allah tuan-tuan. Besar-besar pakunya tuan-tuan. Masya Allah. Kuncinya pun Masya Allah besar-besar. Masya Allah. Dan di sini juga ada batu. Batu mana ni? Batu dari batu Masjid Quba tuan-tuan sekalian. Batu Masjid Quba tuan-tuan sekalian. Merupakan sebilangan batu dari Masjid Quba. Masjid Quba dibina oleh Nabi SAW sebaginda tiba di Madinah ketika berhijrah dari Mekah. Ini batu Quba tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Ini Masjid Quba, masjid pertama dibina oleh Rasulullah SAW dalam Islam. Dan di sini juga kita ada serban Imam Asy-Syafi'i. Serban Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i Allah Ta'ala, nama sebenarnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubay, merupakan pengasas mazhab Syafi'i yang menjadi pengangkat umat Islam di Malaysia dan negara lain. Dilahirkan di Gaza, dibesarkan di Mekah. Sejak kecil beliau menunjukkan kecemerlangan hafazan Al-Quran dan hadis. Dan ini adalah ukiran pedang Rasulullah. Ukiran pedang Rasulullah yang bernama Ar-Rasub. InsyaAllah cantik. Ada ukiran naga tuan-tuan bosan. Ini merupakan
pedang hasil lukisan pedang daripada kerajaan China ni, beri kepada Rasulullah ni, Masya Allah. Ini ada kapet Raudah. Kapet Raudah Rasulullah SAW, Masjid Nabawi SAW, Masya Allah. Dan Masya Allah tuan-tuan, surah Al-Ikhlas pada sebutir beras. Tuan-tuan dapat lihat tu? Masya Allah. Tulisan surah Al-Ikhlas pada sebutir beras, Masya Allah. Ni kita ada peralatan astronomi. Masya Allah. Peralatan astronomi. Ni kita ada pinggan seramik, tuan-tuan. Pinggan seramik hasil kebenaran diberikan oleh Sultan Turki Utsmani yang terakhir, iaitu Sultan Hamid kedua kepada Maharaja Abu Bakar. Dan kita ada di sini mata wang kursus Syilih lama pelbagai negara. Masya Allah. Saya difahamkan tuan-tuan sekalian, buaya ni, nilai mata wang buaya tu adalah sebanyak 1 ekar tanah ataupun 10 ekor lembu. Nilai tukarannya sama dengan 60,000. Masya Allah. Ni kita ada peralatan astronomi, batu penanda sepadan, bulan, bintang. Ni pistol Spanyol pun ada, tuan-tuan. Pistol Spanyol. Peralatan astronomi. Meriam Lela dan rentaka. Masya Allah, Masya Allah. Pedang katana, pedang Belanda. Pada zaman Belanda pun ada, tuan-tuan sekalian. Mesin type Jawi pun ada. Ni binocular, teropong pemati MK4 Perang Dunia Pertama, tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Peralatan astronomi. Ni tadi teropong tu zaman Abbasiyah. Daripada tembaga, tuan-tuan. Ini kalau harga ni Masya Allah, beratus-ratus ribu ni tembaga. Kita tengok. Okay, yang ni segmen semuanya berkaitan dengan Rasulullah SAW, artifak dan juga peninggalan juzuk asar Rasulullah SAW. Sini kita ada anak panah Rasulullah SAW, the bow of Rasulullah SAW, Miki Putra Salman dari Parsi.
Kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah SAW sebagai tanda penghormatan. Busur ini dibuat dari kayu sejar terkenal dengan ketahanan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, ajarilah anak kamu memanah, mengakuda juga berenang. Dan baginda percaya bahawa latihan fizikal ini adalah penting untuk kekuatan tubuh dan semangat. Ya, busur Rasulullah dan juga anak panah Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan ini pula cemeti Rasulullah yang Rasulullah gunakan untuk memukul haiwan dan memukul binatang lah ni. Dan kita ada juga bekas celak Rasulullah SAW. Bekas celak Nabi SAW itu Nabi gunakan pakai celak. Ni kita ada pasir makam Rasulullah SAW. Pasir makam Rasulullah SAW. Dan ini kunci makam Rasulullah. Kunci makam Rasulullah SAW. Ni asli punya tuan-tuan lihat ni. Kalau tuan-tuan tak percaya boleh datang sendiri tengok di Galeri Al-Islam Iskandar Puteri Johor Bahru. Iskandar Puteri Johor. Kita boleh tengok sekali. So kain penutup makam Nabi SAW. Replika penutup makam Nabi. Ini kain penutup makam. Kain penutup makam Rasulullah SAW. Ini bekas simpanan air Rasulullah. Bekas simpanan air minuman Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bekas isian susu Rasulullah SAW. Bekas air jemuju Rasulullah SAW. Jemuju ni macam jamu lah tuan. Jamu Rasulullah SAW. Tu ada bekas air zam-zam. Dan di sini adanya tongkat Nabi SAW, tuan-tuan muslim. Tongkat Nabi SAW, Masya Allah. Masya Allah. Rambut Nabi SAW, tuan-tuan muslim. Dan janggut Nabi SAW, tuan-tuan. Cap mohor Rasulullah. Serban Nabi SAW. Kesan tapak kaki Rasulullah. Dan capal Nabi SAW. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT sekalian. Jadi syukurlah pada Allah SWT, saya telah dapatlah hadir ke galeri ni. Dan saya nak promote jugalah kepada tuan-tuan dan puan sekalian supaya datang ke galeri ni. Tak rugi tuan-tuan sekalian. Bayaran hanya RM30 untuk dewasa, manakala kadang-kadang RM20.
tuan-tuan dapat datang dan dapat tengok ada lebih kurang 300 barangan artifak negara Islam, 40 barangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah. Jadi saya dapat ni apa yang saya dapat lah, pandangan saya. Museum ni sangatlah hebat, sangatlah bagus, alhamdulillah. Dapat meningkatkan kita punya keagungan kepada kesenian, kepada sejarah warisan Islam itu sendiri, dan juga di samping itu dapat menambahkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Jadi saya promote lah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ni agar dapat datang sama-sama kita meramaikan untuk kita melihat sendirilah barangan artifak dengan Nabi SAW di Galeri Aura Islam Iskandar Puteri, Johor. Sekian, terima kasih.